Ramai tak tahu, umur 14 tahun dah boleh buka KWSP tau. Jom Isandra dah explain macam mana dengan simpan RM3,000 setahun, anak boleh capai RM46,000 lepas 10 tahun. Sebelum tu, buka dulu akaun KWSP untuk anak. Boleh daftar online guna iAccount, guna self-service terminal atau walk-in pejabat KWSP terdekat. Lepas tu, daftarkan anak dengan produk Aisaraan. Maksimum boleh dapat RM500 kalau carum minimum RM2,500 setahun. Dividen tahunan pun boleh tahan lumayan. Tahun 2025 pun dapat 6.15% tau. Kalau rasa info ni bermanfaat, share dan repost dulu siap-siap. Okey, jom kami share strategi yang parents boleh ikut. Contoh, anda simpan RM3,000 setahun, dapat insentif RM500 setahun, jadi jumlah caruman tahunan RM3,500. Kalau kadar dividen adalah 6% setahun, hasil lepas 10 tahun, anak dah ada simpanan sendiri RM30,000, insentif kerajaan RM5,000, jumlah caruman 10 tahun RM35,000. Jadi, nilai akhir dalam RM46,000. Kat sini je dah dapat ekstra RM11,000 daripada hasil dividen dengan compounding. Isandra dah explain, jangan lupa follow.